bersama menikmati alam yang indah ini. Jangan cuma keindahan, biar terjaga semua. Cantik keindahan lautan menjadi tanggungjawab semua. Jagalah kebersihan bersama supaya alam terpelihara. Murid-murid, tahu tak tentang fenomena pasang surut? Ha? Apa tu? Ha? Pasang surut adalah apabila paras air di kawasan pesisiran pantai naik dan turun. Dalam sehari yang ada 24 jam, air akan pasang 2 kali dan surut 2 kali. Maknanya, setiap 6 jam, air akan pasang atau surut. Siapa tahu mengapa air pasang dan surut? Air pasang dan surut adalah disebabkan tarikan graviti yang dihasilkan oleh bulan dan matahari. Ia juga disebabkan putaran bumi pada paksinya. Bosannya kelas hari ini. Yelah, apa cikgu ajar? Aku tak faham. Bila kelas nak habis ni? Disebabkan fenomena air pasang surut ni, terhasillah zon pasang surut, iaitu zon yang ditenggelami air apabila air pasang, tapi kering apabila air surut. Di kawasan ini ada kolam laut, iaitu kolam kecil yang terisi air laut yang tak surut sebab ia terperangkap antara batu-batu. Apa cikgu ajar ni? Aku tak faham. Yelah, apa cikgu ajar? Sabar. Tak lama lagi kelas tamat. Lepas tu, kita boleh main. Hei, diamlah kamu semua. Aku nak dengar cikgu mengajar lah. Sebab itulah ia dipanggil sebagai kolam air surut. Tak sabar nak habis kelas. Sipadan, Podak, Bib, Kujat dan Pintal, kamu berbual ketika cikgu mengajar ya? Ha? Cuba terangkan balik apa yang cikgu ajar tadi. Ayo. Alamak. Salah seorang di kamu. Cepat jawab. Cikgu ajar tentang air pasang surut dan bagaimana air pasang surut menghasilkan kolam air laut di kawasan pesisiran pantai. Ya, betul. Ingat, jangan pergi ke zon pasang surut. Kalau pergi salah waktu, kamu semua tak boleh kembali ke laut setelah air surut. Kamu semua ni bukan spesies zon pasang surut. Kamu takkan dapat bertahan lama di sana. Tahu tak sebab apa? Sebab panas terik, suhu air tinggi dan kurang oksigen. Seronok hari ini.
seronoknya cuti. Setuju. Ada banyak masa nak main. Tapi takkan nak main kat sini sepanjang hari. Betul juga kata Bib tu. Kita asyik bermain di taman permainan ni. Bosanlah. Aha. Bosan? Kembara baru nak bermula. Apa lagi budak? Baru-baru ni, aku dengar ada tempat permainan baru yang seronok. Aku dengar daripada ikan-ikan dari taman-taman batu karang yang lain. Ha? Di mana tu? Hampir dengan pantai. Jauhnya. Apa yang menarik kat situ, budak? Aku dengar ada banyak hidupan-hidupan dan tumbuhan-tumbuhan yang kita tak jumpa di kawasan batu karang kita. Wah, menariknya. Aku memang suka terus ke tempat-tempat baru. Jom. Okey, semua ikut aku. Jom. Kau tak mau ikut kami? Kalau pergi sejauh itu, mesti akan balik lewat. Tak apa. Mainlah di taman permainan yang bosan ni seorang diri. Bye. Bosanlah pula. Tunggu aku. Tak sampai lagi ke, budak? Aku dah penat ni. Yulah, jauhnya. Kan tadi aku dah kata, tempat ni dekat dengan pantai. Sabar, sikit saja lagi. Mesti berbaloi. Aku tak nak balik lewat sangat. Kalau nak meneroka, mestilah kena berani pergi jauh. Ya, setuju. Betul. Betul? Apa tu? Jom. Jom. Cantiknya. Wah, apa ni? Cantiknya. Lain macam. Tak pernah nampak ni. Wah, banyaknya rumpai laut. Ha? Apa ni? Gelinya. Oh, ini alga. Kan cikgu dah ajar hari tu. Tak beri perhatian lah tu. Kujet, cuba kau sentuh benda tu. Berlendir. Geli. Ha? Wow. Kawan-kawan, cuba berenang kat atas. Wah, rupanya kita dah dekat dengan pantai. Jauhnya kita dari rumah. Tapi berbaloi kan berenang dari jauh? Ya, tempat ni memang menarik. Dah lama dah kita tak sini. Jom balik dah. Awal lagi. Kami masih belum puas main. Hari ni kan tak ada kerja rumah. Lagipun, Util dah bagi kebenaran ikut bodak. Aku tak nak balik lewat sangat. Kau baliklah dulu. Suka hatilah.
berkudah di permukaan air. Cepatnya. Alamak! Ah! Kamu semua! Apa dia, Pintal? Tadi kata nak balik dulu. Takutlah tu nak balik seorang diri. Bukanlah. Kau semua tengok apa dah jadi. Apa dah jadi? Ikut aku. Jomlah kita pergi sama-sama. Jom. Apa dia, Pintal? Kamu semua tengok sendiri. Ha? Alamak. Ayo. Alamak. Apa dah jadi? Bila kita dah berenang ke sini, kenapa kita tak boleh berenang balik? Sebab air dah surut. Sebab kamu semua main di sini lama sangat. Air surut? Ya, cikgu dah ajar tentang air. Pasang surut dan beri amaran jangan bermain di zon pasang surut. Tapi kamu semua tak beri perhatian. Maksudnya, kita datang masa air pasang. Tapi sekarang air dah surut. Bila air dah surut banyak, kita tak boleh berenang balik. Pandai pun sekarang. Macam mana kita nak balik ni? Bawa bertenang, Pintal. Ada penyelesaian. Apa dia? Aku kan penyu. Aku boleh panjat batu ni untuk keluar dari sini. Aku juga boleh merangkap melintasi batu-batu untuk sampai ke air. Tapi kami semua ikan yang tak boleh bernafas di luar air. Kau hanya fikir nak selamatkan diri kau je. Apabila aku dah keluar, aku akan cari golok. Dia akan datang dan keluarkan kamu semua dari sini dan kembalikan kamu semua ke lautan. Ya, rancangan yang baik. Kalau macam tu, jangan buang masa lagi. Cepat. Kenapa kau tak boleh panjat? Batu ni licin. Aku tahu kenapa. Batu-batu di sini ditumbuhi alga. Oh, dan alga berlendir. Sebab tu batu-batu ni licin. Aku takkan boleh panjat batu-batu licin ni. Macam mana kita nak keluar dari sini? Pintal, bila cikgu kecil ajar, aku boleh ingat berapa lama air akan surut. Lebih 6 jam. Kalau macam tu, apa kata kita tunggu di sini saja sehingga air pasang semula. Lepas tu, kita boleh berenang balik. Ya, setuju. Kita tunggu di sini saja sampai air pasang kembali. Tempat ni pun nampaknya selamat. Lari! Kelak serang kita! Ah! Selagi kita terperangkap dalam kolam laut yang cetek ni, selagi itu burung tu senang nak lihat dan buru kita. Habislah. Kalau nak tunggu air pasang, kita semua pasti akan dimakan helang tu. Burung tu masih perhatikan kita.
Kawan-kawan, berenang ke bawah lapisan alga tu. Jom. Okey, kita selamat. Kita mengerut je bawah lapisan alga ni sampai air pasang. Baik. Aku nak balik rumah. Jangan merepek. Hujat, kenapa dengan kau? Aku susah bernafas. Sebab tadi cemas sangat agaknya. Aku pun susah nak bernafas. Kau juga, budak? Apa dah jadi ni? Kenapa semua sakit? Mereka jatuh sakit sebab dah lama sangat terperangkap dalam kolam laut ni. Maksud kau? Itulah. Lain kali jangan main-main apabila cikgu tengah mengajar. Cikgu kata, ikan-ikan macam kita ni tak biasa hidup di kolam laut yang terdedah dalam matahari ni. Suhunya terlalu tinggi untuk kita. Dan airnya yang cetek, maknanya oksigen pun sedikit. Mereka sakit sebab kepanasan dan tak cukup oksigen. Bagaimana kita nak selamatkan diri? Tak guna panik. Kita mesti bertenang. Aku tak mahu dimakan helang. Ye. Kau dan Ray lompat sekali. Tengok siapa yang lebih tinggi. Golok. Tolong, Bib. Tak guna. Mereka tak boleh dengarkan kita. Kamu semua jangan cemas. Aku mahu tarik perhatian Helang untuk ambil aku. Kau rela mati? Mari kawan-kawanku, kita menjaga laut, kita memelihara sekitar alam samudra. Mari teman-temanku, kita menerokai bersama menikmati alam yang indah. Si padan. Jangan cemas keindahan, dia terjaga semua. Aku dah tutup air dengan daun kelapa. Sekarang air pun sejuk sikit. Dan harap aras oksigen pun naik. Kita tunggulah air pasang balik. Nasib baik si padan gagah dan pandai. Nasib baik aku dengar cikgu bila cikgu ajar. Kawan-kawan, pelajaran adalah penting ya.
Hai, boleh dengar suara Ria? Angkat tangan semua. Mentari terbit di balik kota, screen bercahaya buka cerita. Senyum kecil jadi luar biasa. Di sini kita bermula. Warna-warna bahagia mewarnai hidupmu semua. Bila kita percaya dunia ria seirama. Tak kira siapa, tak kira di mana, semua boleh merasa satu getaran yang sama. Banyak bahasa, satu tujuan dalam genggaman baru semua oke. Hello, hello, langkah baru bermula. Hello, hello, dari sini ke seluruh dunia. Positif hati dan minda, kami memimpin Anda bersama melakar cita. Teman setia Anda selamanya. Tanya apapun kami ada, sukan untuk semua. Dari desa ke kota raya, berita sahih jadi pedoman. Ayo Malaysia.